Okey, hari ni kita nak buat aktiviti trash tag iaitu kutip sampah di Pantai Aceh di Pulau Indah. Di Pantai Aceh ni sebenarnya cantik tapi dia macam terpencil sikit, so tak ada kemudahan nak buang sampah pun, tak ada tong yang teratur. Jadi banyak orang yang datang sini dia membuang sampah merata-rata je. Boleh tengok sini bersepah. Jadi hari ni kita nak cuba bersihkan sebanyak mana yang boleh. Tengok berapa banyak kita dapat. Kita nak try duduk sini sejam setengah. See how much we get. Okay, jom start. Jadi hari ni fokus kita ialah untuk kutip sampah plastik lah. Macam sampah organik, daun jatuh semua tu kita tak nak kutip, itu tak ada ni. So kat sini banyak juga plastik-plastik ni, kebanyakannya ialah bekas orang berkelah ataupun orang mancing di sini. Bekas kat sini ada orang mancing, jadi orang kadang-kadang tidur sini ke apa, ini sampah-sampah yang dia orang tinggalkan lah. Jadi kat sini bukan nak salahkan siapa-siapa, tapi tak ada tempat untuk buang sampah, langsung tak ada. Tengok betapa kotornya. Dan hujung minggu ramai juga ni, hari Jumaat petang pun ada juga dah kereta dah datang untuk dia orang berkelah lah, untuk mancing lah. And bila kita tengok sampah-sampah kat sini, dia tak ada benda-benda yang macam berbahaya lah, macam jarum ke apa, tak ada jumpa. Semua sampah-sampah biasa, sampah camping. Dan banyak juga lampin buang, lampin disposable diaper. Dan ada seorang makcik ni, akak ni, dia datang join kita. Dia tengok kita kutip sampah, dia datang join. Dan punya-punya lain pun dia tengok tu, dia kata baguslah, usaha yang bagus. Dan kita harap bila kita selalu lakukan benda ni, dia orang akan nampak. Dan dia orang pun akan jadi habit lah. Bila dia nampak sampah, dia akan kutip lah. Bukan kita nak cakap kat orang suruh buat semua tu benda leceh yang kita buat aja. Kalau dia orang rasa benda tu sesuatu yang elok dan dia orang ikut, dan Alhamdulillah. Jadi sampah-sampah ni banyak botol plastik minuman. Jadi botol plastik minuman ni makan ruang. Jadi kita buka, kita penyekkan dan kita kecilkan dia supaya tak mengambil terlalu banyak ruang lah. Dengan cara itu kita boleh economize sikit space nak angkat barang keluar. Ini hasil kerja kita dalam tempoh lebih kurang 40 minit lah. So kejap je dah boleh dapat kutip agak banyak jugalah sampah-sampah di sini. Dan contribute sikit lah untuk menjadikannya bersih. Nak tengok macam mana rupa dia. Ni dia rupa dia lepas kita kutip lebih kurang setengah jam je. Tak lama pun, setengah jam 40 minit. Dah dapat menjadikan tempat ni nampak lebih elok lah. Jadi sebenarnya budak-budak dia happy sekarang nak datang. Saya dah nak buat ni dah 2 minggu, tak dapat-dapat. Dia orang bising. Hari ni dapat, dia orang sangat happy. So budak-budak happy nak buat benda-benda macam ni. So elok, satu yang kita boleh encourage lah. Okey, kita spend lebih kurang dekat sejam kat sini. Dan dapat kumpul lebih kurang 23 beg lah. Jadi kat sini ada orang tempatan nama Pak Nan. Pak Nan kata dia baru kemas minggu lepas je. Tapi dalam masa seminggu, kita bertujuh kutip sampah sikit-sikit. 8. No. 7 orang kutip sampah kat sini. Dalam sejam dah boleh dapat banyak ni punya sampah. Jadi menunjukkan benda ni memang tiap-tiap minggu lah sampah ni ada. Jadi kita rasa mungkin kita akan ulang tiap-tiap minggu. Datang sini mungkin Jumaat petang ke, dan kutip sampah di sinilah. Pasal kita kena buat sesuatu lah, nak bagi ubah lah keadaan kat sini. Pantai cantik tapi tak ada kemudahan. Tak ada satu pun tempat letak sampah di sini ya. Jadi orang nak buang sampah pun tak ada tempat. Jadi mulalah orang buang merata-rata. Ada yang cuba bakar tapi penyudahnya jadi sangat kotor lah tempat ni. Jadi kita akan cuba buatkan trash tag 23 beg hari ni di Pantai Aceh, Pulau Indah. Okey, masukkan sampah. Kita nak kena buat 2 trip lah mungkin hantar. Muat ke 1 trip? 2 boleh rasa. Squeeze sikit kan. Jangan sampai pecah beg lah, letak tingkat kan, tengok sampai ke atas lah, 2 lapis lah, 2 layer lah. Maybe lah, I rasa cukup 2 layer Cuba tengok lah. So hari ni kita menggunakan Mitsubishi Outlander yang kita tengah pandu uji minggu ni. Jadi kita punya trash tag challenge punya vehicle minggu ni ialah Mitsubishi Outlander. Ini tak turun semua seat lah, ini tempat belakang aja. Dapat masuk banyak juga ni. Oh, you nak pergi seorang tapi you 10 jadi 13 beg dah masuk. Boleh lagi? Belum masuk lagi tu? Ke tak boleh? boleh. Pelan-pelan lah. Oh, ada space. Ada space, try tengok. Atas. Oh, ni tu be careful. Jangan pecah, kita tak nak pecah, tak mau. Tak usah squeeze sangat sampai pecah. Ambil beg yang kecil sikit, try kat tepi ni. Beg ni. Okey, letak tepi tu dan kita pergi hantar sampah kejap. Ni kita datang ambil second round.
Okay, tutup. Okay, itu dia belakang kita decide nak bubuh sampah juga di second row. Kita dah lapik seat semua, bagi penuh. Jadi sampah yang kita kutip kat Pantai Aceh tadi, dia tak ada tempat nak buang kat situ. Jadi saya tanya Pak Nan kata kena buang dekat Pulau Indah lah. Dekat ada flat custom tu, kat situ ada common bin, tong sampah yang besar punya. Kita akan buang kat situ lah. Jadi sekali lagi saya nak ajak kawan-kawan lah, kalau ada kelapangan minggu depan datang. Kita ingat nak buatkan hari Jumaat petang, bukan pasal apa. Saya pilih Jumaat petang tu kerana satu, selalunya pagi saya dah ambil kereta. Kalau tidak apa saya ambil kereta dalam pukul 3 macam tu, dan terus saya boleh datang ke sini lah. Jadi hari Jumaat petang tu selalunya orang tak ramai sangat lagi. Yang ada mungkin orang dekat sini ataupun kaki pancing, dia orang start datang hari Jumaat petang dan tidur situ. So hari tu kita nak kemas so that bila orang datang hari Sabtu, tempat tu dah bersih lah. Jadi bukan apa, kita berharap lah bila tempat tu bersih, jadi orang tak adalah rasa senang hati sangat nak buang sampah kan, pasal tempat dah bersih cantik kan. Jadi kalau ada kelapangan, jom kita datang ke Pulau Indah minggu depan, hari Jumaat juga lagi. Kita try nak cuba buat tiap-tiap minggu selama mungkin sebulan ke ataupun sebulan lebih. Kita nak tengok ada apa-apa perbezaan jugalah. Saya juga kalau boleh lah nak minta, kalau ada kawan-kawan yang kerja dekat Majlis Pemandaran Kelang tu, tengoklah apa yang boleh buat kan. Mungkin lori boleh datang angkat sampah seminggu sekali ke kan, boleh letakkan tong ke. At least Pak Nan kata dia kalau ada tu senang lah juga kan, dia nak kutip-kutipkan sampah, nak bersihkan tempat tu. Yalah, memang tempat tu bukannya ada siapa-siapa membangunkan pun, dia tanah reserve pantai ke apa, saya tak tahu lah, tapi bukan ada geran pun tempat tu. Jadi ada Pak Nan tu, dia duduk situ, dia tolong kemaskan lah. Api tak ada, air pun tak ada kat situ. Tapi tempat cantik sangat, matahari turun tu memang cantik. Tu dia 23 beg kita dah tinggalkan dekat tempat tong sampah di perumahan custom ni. Sinilah terbaik yang kita boleh buat, paling dekat sekali. And okay. Okay, jadi minggu depan untuk projek trash tag kita akan cuba cari dekat tempat stesen Petronas. Dia orang ada pusat kitar semula lah untuk plastik. Jadi antara satu inisiatif Petronas untuk tahun ni ialah ekonomi plastik berkitar, di mana plastik bukan lagi satu ekonomi yang linear, di mana pakai, buang dan tak ada apa boleh digunakan. Kita akan gunakan plastik tu untuk kitar semula dan digunakan semula lah. Jadi dari situ kita akan cuba cari di mana tempat Petronas buat kitar semula, di mana stesen minyak yang ada, dan kita akan cuba bawa ke sana lah untuk dikitar semula. Okey, sampai situ saja kita punya usaha minggu ini. Jadi kalau awak dah tengok sampai ke sini, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak dan berharap minggu depan mungkin kalau ada kelapangan, mungkin awak boleh sertai kita. Kita akan kembali ke Pulau Indah juga. Kita akan buat di Pulau Indah 2-3 kali, mungkin 4 kali, 5 kali, untuk tengoklah sebagai social eksperimen juga sebenarnya. Kita nak tengok sama ada persekitaran yang bersih akan menjadi satu pemangkin untuk pelawat ataupun pengunjung ke Pulau Indah ni, untuk mengemaskan, untuk memastikan tempat itu terus bersih. Pasal saya percaya kalau tempat itu bersih, pengunjung pun akan rasa teringin untuk membersihkannya. Tapi dia tak akan berlaku serta-merta lah. Kita akan kena ulang buatkan dan tengok berapa lama baru nak mendatangkan kesan lah. Di samping tu kita akan juga buat di tempat-tempat lain. Kita akan kembangkan, kita nak cuba buat tiap-tiap minggu benda ni selama tahun ini. Dan kita nak tengok berapa banyak kita boleh kutip lah. Tadi kita tak dapat timbang. Tadi kita kutip hanya plastik saja. Yang ada kat situ kebanyakannya botol plastik, pinggan styrofoam, benda-benda macam tu lah, tin-tin sardin. Basically barang-barang orang guna untuk berkelah lah. Dan juga lampin pakai buang, disposable diapers pun banyak juga. Pelik, abang Pak Nan yang kat situ, dia kata dia cuba nak latih orang yang datang situ lah. Tapi macam mana nak latih saya pun tak nampak. Latih untuk supaya orang datang situ, sampah tu dia orang bawa balik sendiri. Itu yang terbaik lah.
Kalau kita boleh latih macam itu yang terbaik. Saya rasa itu bukan susah sangat pun. Dah sampah kita bawa, kalau tadi muat ruang dalam kereta untuk bawa dia datang. Jadi sekarang ni sudah tentu ada juga ruang dalam kereta kita untuk bawa sampah itu ataupun bahan-bahan itu keluar balik. Okay, sampai situ saja. Kita jumpa lagi insya-Allah. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah.